Soalan yang pertama, Tuan Lembu ada bernazar kalau lembu dia ni hidup lagi tahun depan dia nak buat kurban. Persoalannya, jika sampai masa, adakah Tuan Lembu boleh letakkan 6 penama lain kalangan anak beranak untuk korban itu, atau wajib ke atas dia seorang saja seekor lembu itu korban nazar? Mohon penjelasan. Siapa yang bernazar nak korban seekor lembu, maka wajib sembelih seekor lembu dan tak boleh dimasukkan bahagian orang lain. Siapa yang bernazar untuk korban satu bahagian, maka boleh masuk daripada bahagian yang lebih 6 lagi atas korban sunat. Jadi dia bernazar, kalau aku baik penyakit atau sakit aku sembuh, aku bernazar untuk korban satu bahagian tahun ini, maka baik sakit wajib masuk korban satu bahagian. Ada 6 lagi lebih bahagian, jadi boleh satu bahagian wajib, 6 bahagian sunat. Tapi kalau tak kata lagu tu, aku bernazar nak buat sebagai binatang korban, maka seekor lembu kena korban, tak boleh campur bahagian yang lain. Soalan seterusnya, orang liberal, dia mengaku dia liberal, kalau mati nak tanam kubur orang mana? Orang Islam ke orang kafir? Kalau yang sudah kafir, haram tanam kubur Islam. Kalau makna yang dia tak faham apa makna liberal, menunjukkan dia masih mengaku sebagai orang Islam, maka perkataannya itu fasik saja. Faham? Kalau liberal yang menolak lagi yang telah keluar daripada Islam, hukumnya kafir. Sama macam Syiah. Kalau Syiah yang fasik, tanam kubur Islam. Kalau Syiah yang kufur, tak tanam kubur Islam. Yang mengatakan Sayyidina Ali patut jadi Nabi, Jibril tersalah beri wahyu pada Muhammad, patut wahyu beri pada Ali, Ali jadi Nabi, salah beri jadi Muhammad pula jadi Nabi. Itu Syiah kafir, tak boleh tanam kubur Islam. Faham? Ada Syiah yang tak pakai pandangan itu, dia tolak. Dia kata itu orang yang ekstrim dalam Syiah. Tapi mereka fasik. Kerana apa? Tak menerima Khalifah Abu Bakar dan Umar. Dia nak Ali menjadi Khalifah. Itu tidak kufur, itu fasik. Okey? Jadi kalau liberal dengan makna kufur, makna menolak Islam sebagai adin yang sempurna, itu liberal yang sudah keluar daripada Islam. Soalan seterusnya, jika subuh jemaat tidak dibaca surah sajadah, tapi dibaca surah yang lain, ada ayat sejadah, hukumnya sah sembahyang. Soalan seterusnya, sekarang terlalu banyak scammer yang sanggup scam jemaah umrah haji, termasuk badal haji. Pihak scammer menggunakan TikTok dengan menggunakan pesanan ustaz 4-5 tahun dulu dengan anggaran 3,000 hingga 5,000 saja untuk upah badal haji. Pada masa sekarang tabung haji tidak lagi kenakan perkhidmatan badal haji. Bagaimana pandangan tindakan scammer yang guna ceramah ustaz untuk tipu orang ramai? Baik, saya cerita tentang kewajipan badal haji. Kalau berlaku kematian yang belum buat haji, dia ambil ceramah itu digunakan untuk lariskan perniagaan. Kita tak salah tu. Nampak tak? Tu dia ambil saja Nabi. Hal sekarang lagi teruk. Apa yang kita tak kata, dia kata. Muka kita pakai AI, mulut bergerak. Faham? Baru ni Ustaz Said Nur Hisham. Dia jual spender magnet. Nampak tak? Kita pun gelak tengok tak? Pakat beli belaka spender magnet, puas hati memakai. Padahal kita tanya, saya WhatsApp Ustaz Said Nur Hisham, itu tak ada pelawak scammer lah. Tu lagi parah jual spender tu. Kaki dengan baju dalam puan pun jual habis lagi. Dia guna nama-nama laris lah. Jadi sebab tu zaman kita ni zaman fitnah. Kita kena berhati-hati. Badal haji ambil pitih orang 5,000, dia tak buat pun. Ambil saja. Tak buat pun. Itu jadi nyaknya. Biarlah benda-benda yang badan-badan yang betul-betul dipercayai. Biar lambat sikit tak apa, jangan dihilang. Bukan sikit, pitih 5-6,000. Kena kadang-kadang yang betul 6,000 tapi dengar 2,500 berebut nak buat. Padahal bahal aja pitih. Dia tak buat pun. Ambil saja kutik. Kabur sana buat dah. Sesat dah. Dia atas WhatsApp. Sesat dah. Alhamdulillah. Sesat dah. Ada seorang ejen tu kan atas WhatsApp. Menipu. Faham? Cuma lah ni orang tak panggil bapak nipu. Orang panggil scammer. Faham? Padahal dulu samanya bapak lebong. Penipu besar. Kita tak boleh buat apa dah. Takkan kita tak mau kuliah. Orang ambil kita khabar maknanya wajib badal haji. Supaya lepaslah haji itu ke atas si mati. Dia ambil ayat tu, boh dalam perniagaan dia. Nak kata apa? Dah lewat benda dah kita. Betul tak? Kita nak warning dia. Dia apa? Dia takut benda.
ditukar mau nombor dan sebagainya. Kerja dia cari makan lagu tu. Kita ni hati-hati jangan jadi mangsa. Bolehkah baca setiap hari kunut nazilah sampai bila-bila pun? Tidak, kerana itu bukan sunat dia. Sunat kunut nazilah ketika berlaku musibah besar. Musibah kecil, kematian seorang dua, orang tak baca kunut nazilah. Ramai umat Islam dibunuh, dizalimi, kunut nazilah. Faham? Musibah yang kecil, seorang rumah Tok Bilal masuk pencuri, pula baca kunut nazilah. Faham lagi? Benda-benda besar, umat Islam dibunuh di medan pertempuran, umat Islam akan berperang, kena sedang dikepung tentera musuh, tu orang baca kunut nazilah. Bukan selalu. Apa yang sedang dibuat oleh mereka yang sedang ada di alam barzah? Adakah mereka berjumpa dengan ibu ayah yang juga berada di alam barzah? Ada satu hadis ini tidaklah kuat. Mereka saling berziarah. Tapi kita boleh ceritakan. Kerana apa? Hadis yang dhaif ini kita boleh sebarkan. Tujuan bukan nak menjadikan sebagai dalil, sebagai hujah, tapi nak menggemarkan kita kepada akhirat. Nampak? Itu kata Imam Nawawi, yajuzul amalu bil hadis dhaifi lil fadaili indal fuqaha wal muhaddisin lil fadaili wat tarhibi wat targhib wat tarhibi ma lam yakun mawdu'a. Harus kita menggunakan hadis-hadis yang tidak kuat untuk di sisi ulama hadis dan sisi ulama fiqh untuk mencari fadilat beramal dan menggemarkan kepada akhirat, menakutkan daripada maksiat selama bukan hadis yang palsu. Hadis palsu kita tolong, tak boleh pakai. Faham? Jadi hadis yang tidak kuat, roh orang beriman saling berziarah di alam barzah. Itu maksudnya. Adapun roh para nabi, mereka hidup di alam barzah, hidup yang sempurna, ke sana kemari. Sebab soalan ni bukan roh para nabi, roh orang mukmin yang awam ni. Faham? Ada hadis saling berziarah. Sebab tu Nabi kata elokkan kain kafan ni biar elok. Kalau kita mati terputus segala amalan, bagaimana dengan para nabi? Saya pernah dengar para nabi akan beribadah. Macam khabar tadilah, hidup para nabi dan rasul hidup yang sempurna. Adapun kita sekadar mana diizinkan Allah. Dan roh kita di mana? Roh kita di dalam syurga. Dasar di alam barzah, di kubur. Allah dia dengar kita bersalam dan dia jawab salam. Nabi kata illa arafahu wa rada'ani salam. Kalau Allah izin, mayat yang kita ziarah tu roh kenal, anak dara aku mari kubur aku. Kalau Allah izin. Farada alaihi salam, dan roh tu menjawab salam yang diberikan oleh orang yang ziarah. Nampak? Okey? Takat tu saja. Kerana kita alam barzah ini tak boleh kita tambah. Soalan seterusnya. Saya jual air sepaket, orang nak saya buat kalau yang lebih, saya boleh minum ke? Atau saya kena buat? Dia kerja buat air. Okey? Bila dia buat air, ada lebih. Contoh, dia tarik, dia pun tarik. Nak, ada orang mari minta teh tarik, takkan buat segelas apa? Dia bolang kolek. Bang, teh tarik, buih nak duduk bawah. Tarik boleh segelas. Lepas tu ada lebih dalam kolek sikit, dia boleh minum dalam kolek. Faham tak kisah soalan? Ni dah segelas teh tarik atau ke pelanggan. Dia tukang buat air boleh minum dalam kolek tu. Jawabnya itu mu dengan majikan. Itu mu dengan pelanggan. Pelanggan beli hak ni bukan dalam kolek. Okey? Mu dengan majikan. Majikan mu dia tahu mu minum tu dia beri tak? Beri lah minum pasal dia lebih situ dah. Tidak tahu mengata hukumnya harus. Tapi kalau majikan saya ingat lebih setitik pun haram mu minum. Tak boleh. Ada ikan itu. Kalau ada mujik tertekuk. Apa hukum kena tangan tukang beli atau tukang jual? Mana nak elak sentuh? Bolehkah kita pakai sarung tangan? Tangan bukan mahram, berlainan jantina haram sentuh dia kalau sudah besar. Kalau kecil tidak haram. Lepas tu boleh cium anak dara orang. Harus. Mana atas dukung? Dia bawa anak dara. Berapa umur? Umur setahun atas dukung. Kita boleh cium pipi anak orang. Faham lagi? Kerana atas dasar tarahum, kasih sayang sesama makhluk. Tapi anak dara dia tingkatan 5 haram. Faham lagi? Kenapa? Kerana ada syahwah. Faham lagi? Jadi kalau nak kata besar dah ni takut sentuh tangan, dia nak pakai sarung tangan, pakai lah. Dan kalau tak pakai sarung tangan, kita berhati-hati pun harus dah. Tapi kadang-kadang tersentuh, dia maaf. 3 perkara tidak diambil kira, Allah deny. Tidak kira dah.
hak umat lah tersentuh, tersalah dan terlupa. Yang ketiga dipaksa. Faham lagi? Jadi kita bukan nak pegang tak, kita jual tiket, kita jual kain, kita tersentuh tangan perempuan, kita jual minyak, kita beli barang, kita beli itu ini, tersentuh dengan menyentuh lain, tersentuh harus menyentuh haram. Nah, soalan seterusnya, saya masuk korban 700, harga sebenar lembu 600, jadi pihak pengusaha ambil 100 untuk uruskan makan minum pagi sebelum korban. Adakah dibolehkan atau tidak? Macam mana orang bagi layan bagian lain tidak tahu? Dapat RM 100 digunakan untuk kerja baik, lembu 600 tapi jual 700, 100 lagi dia ambil daripada pengurusan untuk uruskan lembu. Hukumnya tengok dulu, cara tu biar betul. Okey, lembu 5,000 4,000 tapi di 5,000. Kenapa? Kerana dia yang beli dulu 4,000, kemudian dia beri makan, dibela, diberi minum, angkat bawa situ sini sampai hari sembelih dijual 5,000 seekor. Faham? Hukumnya harus. Tidak wajib kita beli jual harga modal. Nah, kita beli barang nak jual dalam kedai kita, barang tu kita beli di kedai besar, kita beli RM100, boleh tak kita jual 110? Boleh lah, itulah untungnya. Takkan beli 100 balik jual 100, faham? Tu bangang namanya. Faham lagi? Mestilah boleh jual lebih. Okey? Jadi kalau lembu kita beli 4,000, kita bela balik, boleh tak jual 5,000? Boleh. Yang tak betulnya ialah lembu itu 600. Faham lagi? Kita akad 700 dengan tidak ada apa-apa pembelian daripada orang. Tak boleh. Kita wakilkan orang beli lembu 4,000, bagi dia 4,000, faham? Nampak? Bagi dia 4,000, dia balik, dia ambil lembu, dia kata 5,000. Faham? Kita kena bayar 5,000. Tak boleh. Kerana lembu dia beli 4,000 dan kita wakil 4,000 saja. Sebab tu nak jual balik satu bahagian 700, bukan 600, ialah dengan sekaligus. Kita beli dulu lembu, kita uruskan, kemudian kita jual balik dengan harga lebih daripada yang kita beli. Hukumnya harus. Soalan seterusnya, orang Islam lahir dalam masyarakat Islam tak rajin ambil tahu hal perintah pakai tudung. Dalam soal di dalam Islam, lepas tu pula dia mungkin nafi ada perintah dalam Islam. Adakah orang gini dikira orang Islam? Orang Islam yang tak tahu banyak hukum Islam dan dia nafikan hukum itu, apa hukumnya? Hukumnya tengok apa hukum yang dia nafi. Kalau yang dia nafi itu perkara yang mudah dalam agama, nampak? Al-ma'lum minad din bid-darurah dipanggil. Perkara-perkara asas yang basic semua orang tahu. Kalau dia tolak perkara itu, kafir. Contoh, kewajipan solat 5 waktu sehari. Itu panggil al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara agama yang semua orang tahu. Bukan kata orang tu imam, kaki drug addict pun tahu 5 waktu sehari semalam. Faham? Ataupun haram minum arak, semua orang tahu. Benda-benda yang bukan sulit. Tapi kalau dia tolak itu benda-benda yang sulit, contohnya tentang masalah hukum potong tangan, tentang pencuri, hukum masalah diat, berapa kena bayar ekor unta dalam masalah itu, masalah ini, dia tak faham, dia tak belajar dan dia tolak, dia tak terima, tidak kufur. Kerana benda itu benda yang rumit. Yang jadi kafir automatik segera ialah orang Islam, tapi menafikan benda-benda yang wajib atau benda-benda yang haram, yang mudah-mudah. Faham lagi? Soalan sikit lagi. Kenapa Nabi Isa dipanggil Al-Masih, Dajjal pun dipanggil Al-Masih? Tidakkah sama? Jawabnya sama, tapi tidak serupa. Nabi Isa Al-Masih maknanya Nabi Isa yang menghapuskan kesyirikan. Dajjal Al-Masih mana Dajjal yang buta matanya. Masih mana matanya sudah hilang sebelah. Padahal bukan hilang tu, hilang mata, hilang penglihatan. Mata tu ada, terkeluar sebelah, buta tidak nampak, menggunakan sebelah kiri saja. Mata keluar macam takar buah anggur dan ada mata, tapi dia panggil Al-Masih seolah-olah mata itu dihapuskan penglihatan. Okey? Soalan seterusnya. Saya baca Quran sendiri tak betul ke tak tahu betul ke tak tajwid. Baru ini saya khatam, boleh ke dikira khatam?
Jawabnya, kalau kita baca Quran betul, dipanggil khatam. Kalau baca tak betul, orang tak panggil khatam. Faham tak lagi? Khatam ni baca apa? Baca Quran. Lagu mana baca Quran? Sebagaimana dia turun daripada langit. Kalau turun huruf alif, kena baca alif. Turun baca baris di atas, kena baca baris di atas. Jadi kesalahan kecil dimaafkan, kesalahan besar tak boleh, kena undur balik, baca bagi betul balik, baru dipanggil khatam. Soalan seterusnya, orang murtad, dia nak balik semula kepada Islam, tak ada orang tahu, adakah kena isytihar? Tak payah isytihar, dia dengan Allah mengucap 2 kalimah syahadah, menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan murtad tersebut. Apakah hukum ambil banner yang orang sudah tinggal lepas digunakan? Hukumnya bergantung kepada keadaan. Kalau memang sudah tidak diingini, tidak mahu lagi tuan punya banner, akan jadi buruk, maka dia boleh ambil. Tapi kalau tak tahu tuan dia bagi atau tidak, tak boleh, kerana meragukan kamu. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan buat benda yang meragukan, pergi buatlah benda yang tidak meragukan. Soalan seterusnya, macam mana nak khusyuk dalam semayang? Mudah sahaja, tapi payah. Apa mudah? Jawab mudah, tapi nak buat payah. Apa dia? Khusyuk yang paling mudah, iaitu tadabbur wa tamakun. Apa tadabbur? Apa yang kita baca di mulut, cuba terjemahkan di dalam hati. Allahu Akbar, dalam hati Allah yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cuba terjemah dalam hati. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dengan kepujiannya. Hati bermain-main dengan apa yang kita lontarkan, dipanggil tadabbur. Yang kedua tamakun, artinya tidak bergerak-gerak, tergaru-garu macam beruk kena belacan. Faham lagi? Jadi kalau dapat buat macam tu, dikira khusyuk yang paling rendah darjatnya. Tak apa dah, sekurang-kurang sudah nama al-khasyi'un. Soalan seterusnya, kita tinggal solat bertahun-tahun, banyaklah. Adakah cara yang paling ringan sekali untuk qada semuanya? Caranya senang je. Kalau kita nak qada ringan, kita tinggal sikit saja. Faham? Maka dapatlah qada sikit saja. Dan mu tinggal bertahun-tahun, mu nak qada 2 hari, banyak cantik. Faham lagi? Nampak? Tidak ada jalan. Melainkan kalau hutang 1 juta, bayar 1 juta, tak boleh bayar 10,000. Hutang 1,000 bayar 1,000. Kalau tak nak bayar, susah bayar hutang, hutang sikit-sikit sudah. Hutang RM5, mudah bayar. Faham lagi? Ni hutang 1 juta, ada tak cara nak bayar 1,000 saja? Nak? Ada orang dia kata, kita bayar di Mekah. Sedap gamak. Nak kita qada di Mekah, sebab di Mekah tanah haram, Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Jadi kalau kita tinggal 100,000 rakaat, kita hanya semayang 1 rakaat saja di Masjidil Haram, sudah kira qada. Sedap gamak. Mazhab mana mu mengaji gitu? Faham? Kalau gitu sedap. Kita pinjam dengan orang Terengganu 100,000, kita tak payah bayar. Kita jumpa di Mekah, bayar RM1. Faham? Dia tu hutang aku 100,000, bodoh. Mau apa bayar RM1? Hei, sini ganda 100,000 bau. Nak basak kawan tu. Berkocok hanya lagi. Soalan seterusnya, jika musafir lebih 3 hari satu destinasi, hari keempat tidak boleh lagi jamak qasar, itu sudah salah. Ni ramai orang salah faham ini. Dia kata kalau kita nak pergi KL seminggu, 3 hari boleh jamak. Salah tu. Mana ada betul lagu tu? Yang betulnya begini, kalau kita nak pergi KL 3 hari, tak sampai 4 hari, maka 3 hari boleh jamak qasar. Tapi kalau kita nak pergi KL 4 hari ataupun lebih, maka sampai saja di KL sudah tak boleh jamak dan qasar selama mu duduk di sana. Faham? Pergi bahan 3 hari lagi boleh. Itu silap faham. Soalan seterusnya, saya tersalah baca tahiyat awal di rakaat pertama. Adakah solat saya itu sah? Sebab saya baca sampai habis tahiyat awal. Dia tu susah hati sangat. Siapa terus rakaat pertama terus baca tahiyat. Ada nak boleh kira, kita bingung gas pula naik. Jadi rakaat pertama terus duduk tahiyat. Tak batal sembahyang. Yang batal sembahyang sengaja menambah-nambah rukun dengan tidak ada uzur. Faham? Ada pun tersalah, dimaafkan. Perbuatan awak itu tidak diambil kira. Faham? Jadi awak nanti sampai masa rakaat kedua barulah sunat tahiyat awal. Nanti sebelum salam, lepas bil alamin innaka hamidum majid, sunat sujud sahwi. Okey? Tak ada masalah. Kita nak sembahyang maghrib 3 rakaat, tersalah buat 4 rakaat, tak batal kerana tersalah. Yang batal sengaja maghrib 4 rakaat batal. Atau dia sembahyang subuh 20 rakaat. Dia pening pada ingat ke terawih.
Faham lagi? So, lepas 7 suku baru duduk tahiyat akhir. Rupa 20 rakaat dah. Tidak batal. Apakah hukum ibu bapa membandingkan anak ni yang gemuk dengan anak orang lain yang kurus? Walaupun anaknya gemuk, tak ada sakit, rajin tolong ibu bapa. Ni budak gemuk tanya. Mak dia tu selalu banding-banding. Tengok anak orang lain kurus mu gemuk, apa benda ni? Nampak? Hukumnya haram. Tak boleh hina anak lagu tu. Walaupun kita ibu bapa. Ibu bapa bukan ada lesen boleh hina anak-anak. Faham? Semua kena cakap benar belaka. Okey? Tapi kalau dia nak suruh kurangkan berat supaya kurang penyakit, maka itu boleh. Tapi kalau niat menghina tak boleh. Faham? Gemuk sebenarnya bukan hina, hitam bukan hina, kepala botak bukan hina, itu sifat orang. Tapi sekarang sudah jadi menghina. Faham lagi? Jadi kalau kita kata orang yang gemuk itu bapa saudara aku, hukumnya harus. Tapi kalau kita kata itu gemuk makan banyak tu, itu hukumnya haram kerana menghina. Tapi orang yang gemuk tu bapa saudara aku, yang kurus itu bukan, maka dia kata gemuk itu tidak haram. Sekarang kita mindset kita gemuk tak molek, itu salah. Gemuk dan kurus semuanya sifat tubuh badan manusia. Yang dilarang bukan gemuk, yang dilarang makan banyak. Faham lagi? Kurus ke? Orang kurus tapi makan banyak, dilarang syarak. Dia gemuk kerana memang mak dia gemuk, ayah dia gemuk, toki dia macam kerek selaga toki. Faham lagi? Tak ada masalah, itu tidak dilarang syarak. Orang-orang gemuk tak susah. Yang kata gemuk hina tu orang tak betul. Yang sebetulnya orang yang banyak isi, lebih-lebih lagi perempuan, orang yang banyak isinya, yang gempal badannya, itulah yang bernilai tinggi. Lepas tu kalau nak cari isteri, cari yang chubby. Tahu tak chubby? Dia gemuk sangat, tak boleh berjalan, tu panggil obes. Chubby gempal. Jangan cari isteri yang kurus, yang slim macam citah perut dia. Nak cari isteri yang gempal. Kalau boleh minimal berat isteri 95 kilo. Ada sungguh. Sebab dia interview di Amerika Utara, di Eropah, 75% nak isteri yang berbadan besar, isinya banyak. Kerana dia sama macam kita lah. Kalau kita pergi rumah orang ada 2 ekor kucing, seekor kurus duduk kat situ, seekor gemuk duduk atas sofa, hak mana kita ambil gambar? Hak mana molek? Hak gemuk. Betul tak? Kalau kita nak beli lembu gebang, hak mana afdal? Hak gemuk afdal. Nabi dah ambil kubah-kubah gebang. Betul tak? Jadi kita kahwin 20,000 hantaran, kanopi 5,000, itu ini habis semua ni 60,000. Dah boleh 49 kilo. Pegang kat tulang, punggul sikit ada daging. Faham lagi? Jadi bodoh ke cerdik. Soalan seterusnya, saya sujud, saya garu kaki saya dengan kaki kanan, batal ke tak? Dia sujud, kaki kiri gatal, dia akak kaki kanan, faham lagi? Cokeng dah nak buat gua ni. Macam budak-budak budak-budak lah TikTok macam-macam dia buat. Itu budak-budak. Hukumnya gini, kalau kita menggerakkan anggota berat 2 kali atau sekali berturut-turut, tidak batal. Contoh, ni kaki kiri, ni kaki kanan. Nyamuk di kaki kiri, kita pun akak kaki kanan 2 kali, tidak batal. 2 kali ni gini, bukan gini di kedua dah, gini balik asal 1, gi lagi balik asal 2. Yang batal gini, batal. Jadi biasanya tak batal kalau 2 kali saja. Tapi kalau keting kiri ni kata kanan buat gini, tu batal lah. Pergerakan anggota berat. Contoh mudah, tangan ni anggota berat. Ni 1, 2, 3. Tu batal. Kalau tidak batal, 1, 2 tidak batal. Yang batal 1, 2, 3. Nampak? Batal. Biasa garu dengan anggota ringan gini 10 hari dah batal. Soalan seterusnya, saya nak pinjam duit dengan kawan saya, dia kata aku nak pinjam duit mu 10,000, aku bayar asal-asal lah, boleh tak? Tapi aku bayar 11,000, riba atau tidak? Tidak riba. Sunnah Nabi. Riba ni tuan hutang minta lebih. Mu nak pinjam aku 1,000, bayar 1,200, itu adalah riba. Tapi kita yang berhutang nak bayar lebih, sunnah Nabi. Boleh tak aku pinjam kamu 1,000, nanti aku bayar 1,200, kita sendiri yang offer, hukumnya bukan riba. Dan kita hadis Nabi anjurkan demikian. Faham lagi? Time bayar lebih. Riba ni gini, kita ni yang tukang bagi pinjam nak makan untung. Mu nak pinjam aku 1,000 boleh? Tapi kena bayar 6%.
Itu riba. Kullu qardin yajuru nafa fahuwa riba. Setiap kita bagi hutang ke orang, kita nak tarik untung atas bayaran, maka hukumnya riba. Soalan seterusnya, dia korban lembu, tapi lembu dia tak nak bagi ke orang. Lembu orang dia nak juga. Macam mana korban dia, Ustaz? Dia masuk korban, orang kampung pun masuk korban. Lembu korban dia, daging dia tak mau bagi ke orang, tapi hak orang dia nak. Nak buat macam mana? Senang saja, korbankan dia sekali. Orang lagu ini hidup maha gegeh. Faham lagi? Jadi kalau dia tak bagi ke orang langsung, tidak sah korban. Kerana korban ini wa'at imul ba'isal fakir, tujuannya ambil daging korban, sedekah pada orang miskin. Nah, kalau mau ambil kemus-kema, tidak dinamakan korban, namanya sembelih lembu saja. Siapa ada soalan nak tanya? Masa orang mengajar, boleh tak kita duduk itibak, duduk tasbih, duduk macam-macam iftirah, tawaruk dan sebagainya? Duduk ni ada yang boleh, ada yang dilarang. Larang tu larangan apa? Larangan makruh. Antaranya duduk ihtibak, antaranya duduk iqa'. Duduk itibak, duduk je ni, peluk kaki gini. Duduk kaki akak ini ketika di dalam masjid saja. Duduk maknanya letakkan tangan di belakang dan kaki terangkat berdua gitu. Kenapa? Kerana mengambil tempat orang lain. Duduk yang boleh dalam masjid ialah duduk iftirash, tayat awal, duduk tawaruk, duduk tayat akhir, duduk tarabbuh, duduk bersila. Faham lagi? Itu duduk yang tak mengambil space kawasan orang. Ni kita letak tangan gini, kaki belunjuk panjang pula. 3 orang tak boleh duduk. Sini orang tak boleh duduk, sini orang tak boleh duduk, sini pun tak boleh duduk. Kalau duduk iqa' itu duduk macam setan suka duduk dalam neraka. Tapi makruh hukumnya. Ada soalan? Ya. Dalam bayang saya tegur imam dengan lebih orang. Saya kata subhanallah. Mana saya tak niat sikit. Apa itu? Apa dia? Kita dikata subhanallah, imam tertinggal, kita kata subhanallah, lepas tu pendapat yang kedua yang tidak masyhur, tidak batal, kerana perbuatan subhanallah tadi disuruh syarak. Faham lagi? Yang tak disuruh syarak ialah kita kena niat zikir untuk keluar pada khilaf ulama. Okey? Macam kita orang mari rumah kita, faham? Assalamualaikum, 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 kita akan sembahyang, subhanallah, kita kata lagu tu. Contoh, okey? Niat zikir, kena niat zikir, kerana perkataan itu tidak ada hubungan dengan hal-hal solat. Adapun tegur imam disuruh Nabi. Okey? Lagi soalan? Kalau pasangan suami isteri dia tak ada anak dan lepas tu dia ambil anak angkat seorang perempuan. Okey. Adakah suami tu muhrim kepada si anak tu? Anak angkat tidak jadi mahram. So macam mana? Melainkan disusukan kepada adik-beradik mak angkat. Okey? Kita perempuan ambil anak angkat, kita tak ada susu. Okey? Kakak kita ada susu, adik perempuan kita ada susu, ambil baby tu susukan. Jadi kakak kita dia akan jadi mak susu budak tu. Kita mak saudara susu, jadi mahram. Okey? Mak saudara susu sama dengan mak saudara buang perkataan susu. Nampak lagi? Itu cara dia. Okey? Jadi tunggulah adik-beradik yang isteri kita tu ada susu, ambil budak tu. Tapi budak tu syarat belum sampai umur 2 tahun. Dia menyusu jadi anak susu. Jangan terkata 6 nyusu, mati mak susu. Lagi soalan? Ada dah? Bertiawar sakit kok. Selalu tidur. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan ini. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni belum ya?